Hai semua, nama saya Fatihah dan pada hari ini saya akan mengajar anda semua topik tingkatan 4 bab 5 iaitu rangkaian teori graf. Jadi, kenapa kita kena belajar bab ini? Apa kaitan dengan hidup kita? Untuk pengetahuan anda semua, kita bukan sahaja menggunakan teori graf di buku. Malah, kita gunakan ia di dalam kehidupan sebenar kita seperti sistem pengangkutan, hubungan internet dan banyak lagi. Terdapat 3 komponen yang perlu kita tahu, iaitu bucu, tepi dan darjah. Bucu adalah set bintik atau bucu. Formula bagi bucu adalah seperti yang berikut. Sebagai contoh, bucu pada graf ini adalah A, B dan C. Tepi atau dikenali sebagai garis atau lengkung merupakan set tepi yang menghubungkan sepasang bucu. Formula bagi tepi adalah seperti yang berikut. Untuk contoh di sebelah, kita dapat menyatakan setiap tepi bagi setiap bucu. Sebagai contoh, bucu bagi A adalah B dan C, bucu bagi B adalah A dan C, dan bucu bagi C adalah A dan B. Seterusnya adalah darjah. Darjah adalah bilangan set tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah suatu graf adalah 2 kali bilangan tepi. Formula bagi darjah seperti yang berikut. Darjah bagi A ialah 2. Kerana terdapat 2 bilangan tepi yang mengaitkannya dengan bucu yang lain. Mari kita cabar diri kita dengan melakukan beberapa soalan. Soalan pertama, tentukan bucu, tepi dan darjah. Bagi bucu, kita perlu nyatakan bucu-bucu yang terdapat pada graf ini dengan menggunakan formula bucu. Oleh itu, kita dapat ketahui bahawa bucu pada graf ini adalah P, Q, R, S, T. Soalan kedua adalah tepi. Seperti yang anda lihat pada graf ini, ia mempunyai anak panah. Yang juga kita dapat kenal pasti, graf ini adalah graf terarah. Maka dalam menyatakan tepi, kita perlu mengikut anak panah bagi setiap bucu itu ke mana. Dengan menggunakan formula tepi tadi, kita dapat tahu bahawa tepi bagi graf ini adalah PQ, PS, SP, ST, SR, RQ dan TT. Seterusnya adalah darjah. Kita perlu menggunakan darjah seperti yang berikut. Kita juga tahu bahawa kita telah mendapatkan E pada soalan B iaitu 7. Maka kita perlu kalikan 7 dengan 2. Oleh itu, darjah bagi graf ini adalah 14. Soalan kedua, kita dikhendaki untuk melukiskan graf terarah yang mewakili laluan terpendek. Namun terdapat satu syarat iaitu kita dikhendaki untuk melalui semua bucu. Namun laluannya mestilah terpendek. Oleh itu kita perlu berhati-hati dalam menjawab soalan ini. Graf ini adalah sejenis graf yang tak terarah, maka kita bebas untuk meletakkan bucu-bucu. Namun kita perlu meletakkan tanda arah untuk mewakili laluan terpendek. Setelah kita mendapatkan laluan terpendek, kita perlu menambahkan semua nilai-nilai tersebut dan akhirnya dapatlah jawapan kita iaitu 29. Soalan terakhir. Ini adalah soalan daripada percubaan SPM tahun 2023. Soalannya, tentukan jarak terpendek dalam km bermula dari F dan berakhir di P. Tips yang boleh digunakan pakai adalah kita kena cuba semua laluan dan bandingkan mana yang lebih pendek nilai jaraknya. Oleh itu, jarak yang terpendek adalah dari F, G, H, I, J dan P. Jadi, kita perlu menambahkan semua jarak-jarak tersebut dan dapatlah 29.1 km. Itu sahaja daripada saya. Semoga video ini memberikan manfaat dan dapat membantu awak semua dalam menjawab soalan-soalan berkaitan dengan bab ini. Jumpa lagi.